Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iqbal Syabil bin Muhammad Faiz dari Sekolah Agama Menengah Jeram, Kuala Selangor. Tahukah anda bahawa Malaysia menggunakan 8 bilion liter air setiap hari? Secara puratannya, seorang rakyat Malaysia menggunakan 200 liter air sehari, iaitu lebih tinggi berbanding kadar penggunaan air yang disyorkan. Melihat situasi ini, saya ingin memperkenalkan satu projek pembelajaran untuk memelihara alam semula jadi melalui projek saya yang bertajuk Jimatkan Air Selamatkan Bumi. Projek ini bermula dengan penyertaan pertandingan poster digital penjimatan air peringkat sekolah. Poster tersebut telah mendapat tempat pertama. Alhamdulillah. Program kesedaran ini tidak boleh terhenti setakat itu. Maka satu kuis Jimatkan Air Selamatkan Bumi telah dibangunkan melalui platform Playground. Ini adalah antara contoh soalan kuis. Antara objektif projek ini ialah meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjimatkan air, menggalakkan amalan penjimatan air dalam kehidupan harian, mendidik rakan sebaya melalui aktiviti pembelajaran yang mudah dan menyeronokkan. Sekian, terima kasih.